Tanggungjawab saya adalah di amanah ialah untuk mengurus yang tadi tanpa mengira negeri yang Alhamdulillah, hari ini saja ada 3 berita yang menggembirakan rakyat Malaysia. Kementerian Kewangan menerusi akaun media sosialnya mengumumkan sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 2 bakal dikreditkan mulai 24 Mac yang akan datang. Kemudian Lembaga Tabung Haji mengagihkan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.25% yang tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Agihan keuntungan itu membabitkan jumlah agihan bernilai 2.92 bilion ringgit berbanding 2.72 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Seterusnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri iaitu sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam termasuk lantikan kontrak dan RM250 kepada pesara. Namun, masih juga dengan muka tak malu penyokong pembangkang, mereka mengatakan bahawa PMX bagi bantuan kepada penjawat awam kerana desakan oleh mereka. Kata Setro, pihaknya akan terus bersuara untuk penjawat awam dan memastikan kerajaan pada hari ini meneruskan dasar dan amalan kerajaan terdahulu. Cara Setro sampaikan tu seolah-olah Perdana Menteri langsung tidak pernah bagi bantuan kepada penjawat awam. Ni baca berita ke tak ni? Sedangkan kalau betul lah kerajaan hari ini tak prihatin, kenapa kerajaan naikkan gaji penjawat awam, naikkan harga lantai padi bagi pesawah dan lain-lain? Dan kalau betul lah PMX buat satu perkara kerana didesak oleh pihak pembangkang, rasanya bantuan banjir kepada negeri Terengganu tak akan diberikan. Tapi PMX siap bagi peruntukan tambahan RM25 juta untuk membantu penduduk terjejas banjir di sana. Dan untuk Kelantan dan Terengganu, seperti mana kita umumkan, 50 juta telah diputuskan untuk disalurkan. Kemudian saya dapat maklumat lagi tentang keperluan-keperluan kita akhir ini, dan kita dah lulus selain dari 50 juta itu tambahan kerana nampak jumlah yang terkesan itu jauh lebih besar daripada unjuran awal. Maknanya kita tambah lagi 25 juta yang saya umum hari ini, jadi 75 juta ringgit. Kemudian negeri-negeri pembangkang yang lain pun sama. Kelantan, Kedah dan Perlis. Semua peruntukan diberikan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Itu semua bukan di atas faktor desakan, tetapi atas keprihatinan pemimpin itu sendiri. Sudah-sudahlah nak berlagak jadi hero seperti pimpinan mereka. Yang betul kita puji, yang salah kita tegur. Tak ada salahnya pun.